where the Palestinians are seen as the interloper among the Zionists, while the Chinese, at the time the population, which is about 50% of Malaya, was seen as aliens. Inilah hasil doktrin dan juga permainan persepsi yang ditanam oleh segelintir ahli politik. Saya tak nak sebut parti, tetapi saya yakin anda di luar sana pastinya tahu parti mana yang selalunya cuba menampilkan kononnya golongan minoriti, khususnya orang Cina, India di Malaysia ni ditindas, mempunyai systemic racial discrimination di Malaysia ini. Dan hakikatnya, kenyataan yang baru-baru ni yang dibuat oleh George Galloway yang menafikan wujudnya penindasan secara sistemik di Malaysia ini telah merungkai persoalan dan persepsi yang tidak tepat ini. Hakikatnya, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia hari ini, saya tak menafikan kita sebuah negara yang masih boleh dianggap muda, ya, kurang daripada 100 tahun kita merdeka, mempunyai kelemahan sistem, ya, sana dan sini. Tetapi hakikatnya, apa yang kita hadapi hari ini bukan lagi bersifat perkauman. Diskriminasi wujud di Malaysia, saya mengakui. Tetapi diskriminasi kaum itu saya rasa dah semakin nipis. Sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang adalah diskriminasi kelas sosial, di mana layanan diberi kepada orang yang mungkin mempunyai hierarki ataupun kelas yang lebih tinggi. Sepatutnya kita perlu lihat sesuatu masalah bukan lagi dari aspek perkauman. Kalau hari ini wujud seseorang yang menganggap setiap masalah itu berpunca daripada masalah perkauman, maka orang itu sendirilah sebenarnya yang bersifat perkauman. Kalau kita lihat hari ini realiti, kalau kita pergi ke shopping mall, ke restoran, layanan yang diberikan bukan berdasarkan warna kulit, tetapi status kamu. Kalau kamu berpangkat, kamu ada duit, kamu kaya, kamu diberi layanan istimewa. Adakah itu bersifat perkauman? Sepatutnya ahli-ahli politik yang ada hari ini mengajar orang supaya berfikir secara inklusif, bukan lagi secara perkauman. Inilah masalahnya kalau ahli politik yang mahu pecah belahkan rakyat, kononnya menunjukkan bahawa kita hidup ni kerana systemic racial discrimination. Sampailah wujud golongan yang seperti ini yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang menyeluruh percaya bahawa hari ini golongan minoriti di Malaysia ditindas sehingga menyamakan keadaan mereka dengan rakyat Palestin di Palestin itu, di mana sepatutnya Palestin merupakan golongan majoriti. Dan itulah sebabnya kenapa dari dulu lagi saya cukup allergic dan menentang sekeras-kerasnya idealisme chauvinism, idealisme ekstremisme. Tak kiralah anda ni Cina ke, Melayu ke, India ke, ini tidak sesuai dalam konteks Malaysia yang majmuk ini. Maka kita perlu bersama-sama menolak politik ekstremisme, politik perpecahan di masa hadapan. Bagi menghentikan persepsi yang tidak tepat ini, saya mengajak semua supaya kita bersama-sama. Bukan sahaja kita menolak politik perkauman, politik ekstremisme, tetapi kita juga mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk mendidik. Bukan sahaja kawan-kawan kita, keluarga kita, tetapi generasi-generasi yang lebih muda daripada kita. Supaya kita melihat setiap masalah yang perlu kita perbaiki dari aspek yang lebih menyeluruh dan bukan sahaja atas kapasiti perkauman ataupun warna kulit. Kerana setiap negara pasti ada masalah. Tetapi masalah ini perlu ditangani dan diselesaikan secara bersama, kolektif dan inklusif. Yakinlah, kita Malaysia akan jadi lebih baik dan lebih maju sekiranya rakyat bersatu padu. Dan sekarang kita telah pun melangkah ke tahun baru 2026, maka buktikanlah bahawa kita boleh bersatu padu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh dan kita sama-sama membina Malaysia yang lebih aman, makmur dan sejahtera.